mencari bahagia. Aku mencari di kebun ini. Kenapa kamu ni takif? Aku sedih hari ni Bro meh. Sekarang ni banyak penggunaan tata bahasa yang salah. Saya tengok dekat poster kenyataan rasmi pun salah. Kenapa? Ni bukankah ada kaitan dengan tugasan dua kita, iaitu penghasilan produk? Betul ke? Ya. Ya. Mari sama-sama kita saksikan. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pintar IPG KDRI. Pada hari ini, kami akan membentangkan tentang tugasan 2 iaitu penghasilan produk, iaitu kesalahan tata bahasa dalam informasi rasmi. Di dalam subjek Morfologi Bahasa Melayu BMMB 3203 yang dikendalikan oleh Dr. Muhammad Asri bin Harun dan kurikulum dalam Bahasa Melayu 3213 yang dikendalikan oleh Dr. Rosli bin Ibrahim Rahman. Ayuh kita lihat. Kenal maka tak cinta. Baik eloklah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Iqbal bin Yusof dan ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Amiruddin bin Muhammad Najmuddin dan Ahmad Lufan Takif bin Muhammad Nasran. Ayuh. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan, iaitu kesalahan morfologi dalam informasi rasmi di Malaysia merujuk kepada kesilapan penggunaan bentuk kata yang salah dalam sekutu bahasa Melayu yang digunakan dalam komunikasi rasmi. Morfologi, apa itu morfologi? Morfologi ialah cabang linguistik yang berkaitan dengan pembentukan kata, termasuk penggunaan imbuhan, awalan, akhiran dan perubahan bentuk kata yang tepat. Kesalahan morfologi ini boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti penggunaan kata yang salah, ejaan yang tidak tepat atau penggunaan kata yang tidak mengikut kaedah tata bahasa yang betul. Mari kita lihat kesalahan yang ada pada papan tanda dalam informasi ini. Potong ni. Betul ya? Baik, kita lihat beberapa kesalahan yang terdapat dalam informasi rasmi ini. Baiklah, yang pertama iaitu dilarang menggoogle fon tangan. Yang mana kesalahan apakah yang terdapat di sini iaitu menggoogle fon dan tangan. Apakah pembetulannya? Iaitu menggunakan. Ini merupakan kesalahan imbuhan yang mana? Baiklah, berikut merupakan beberapa kesalahan tata bahasa dalam informasi rasmi yang terdapat di sekeliling kita. Baik, mari kita lihat yang pertama iaitu kesalahan penggunaan imbuhan. Kesalahan yang terdapat di dalam gambar yang pertama ini ialah mengguna. Pembetulannya ialah menggunakan, iaitu perlu meletakkan imbuhan awalan dan akhiran pada kata guna. Baiklah, kita pergi yang kedua iaitu fon. Fon tidak boleh digunakan dalam informasi rasmi kerana ianya dalam bentuk bahasa Inggeris, bukannya bahasa Melayu. Kita tukarkan kepada telefon. Dan yang terakhir bagi gambar yang pertama ialah tangan, iaitu kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan dan kita perlu tukarkannya kepada tangan, iaitu kita perlu membuang G yang berada di hujung kata. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada gambar yang kedua iaitu dilarang masuk penceroboh akan didakwah. Kesalahan yang terdapat di sini ialah kesalahan penggunaan imbuhan awalan. Hal ini kerana perkataan dilarang ini berada jarak dan tidak dirapatkan seperti hukum morfologi. Yang kedua pula ialah kesalahan imbuhan dan juga kesalahan ejaan, iaitu didakwah. Perkataan yang sebetulnya perlu digunakan pada papan tanda ini ialah didakwa. Itu merujuk kepada hukuman atau perjumpaan di mahkamah. Dan perkataan tersebut juga perlulah dirapatkan kerana ianya merupakan perkataan imbuhan awalan. Baik, seterusnya kesalahan yang ketiga, kita pergi kepada di bawah sekali iaitu scan, di mana saya telah menyorotkan berwarna kuning. Baik, apabila kita lihat scan ini merupakan bahasa Inggeris dan tidak boleh digunakan di dalam informasi rasmi bahasa Melayu. Jadi pembetulannya ialah imbas.
Iaitu sekian kita lihat kepada kesalahan yang seterusnya. Baiklah, kesalahan yang pertama yang saya jumpa pada pernyataan rasmi Parlimen Malaysia. Iaitu yang pertama ialah kesalahan pengusaha lading getah, kesalahan ejaan lading, dan sebetulnya ialah ladang merujuk kepada tempat berkebunnya atau tempat tanaman pokok getah. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada yang kedua, iaitu diubah suai. Mengapa diubah suai ini salah? Diubah suai ini salah kerana ianya dirapatkan. Ini merupakan kata majmuk dan perlu dijarakkan kerana ianya hanya menerima imbuhan awalan, bukannya imbuhan apetai yang membolehkannya untuk dirapatkan. Baik, seterusnya ialah tanah air. Kesalahan tanah air ini ialah tanah air ini dirapatkan. Ia merupakan kata majmuk yang biasa, bukan kata majmuk yang mantap, dan ia tidak perlu disambung dan perlu dijarakkan. Baiklah, untuk pernyataan yang kedua ialah ditadbir kesalahan imbuhan awalan pada kata kerja. Dan yang sebetulnya ditadbir ini perlulah dirapatkan dan tidak perlu dijarakkan. Dan akhir sekali ialah negeri-negeri. Apabila kita membaca ayat yang berada di papan tanda ini ialah Seri Agong adalah ketua agama bagi negeri-negeri Pulau Pinang. Mengapa salah negeri-negeri ini? Kerana Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak hanya memiliki satu sahaja negeri. Kata ganda negeri-negeri ini merujuk kepada banyak, tetapi negeri hanya satu. Jadi salahlah penggunaan kata negeri-negeri ini. Cukup menggunakan perkataan negeri sahaja. Baik, sekian daripada saya. Kita teruskan kesalahan kepada yang seterusnya. Dipersilakan ahli kumpulan saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya pula ialah bagi tugasan saya iaitu kesalahan pada info rasmi. Di sini saya telah meletakkan 3 info rasmi berdasarkan memo yang telah dikeluarkan oleh pihak ICP IPG KDRI. Baiklah, kita pergi kepada memo yang pertama. Dapat kita pastikan di sebelah kiri ini, jemputan ke Majlis Iftar Jama'i Madinah Ramadan. Iaitu, cuba kita baca balik. Dimaklumkan bahawa Pusat Islam Al-Mutakin akan mengadakan Majlis Iftar Jama'i Madinah Ramadan seperti ketetapan berikut. Bagi perkataan dan ayat ini tidak ada kesalahan. Namun, cuba kita pergi ke bawah sedikit lagi. Iaitu, sehubungan dengan itu, semua dijemput hadir ke majlis tersebut. Pihak kami memohon kerjasama pihak Tuan untuk mengisi link Google Form bagi tujuan penyediaan makanan untuk berbuka. Jadi kesalahan yang terdapat di sini ialah penggunaan kata bahasa Inggeris iaitu link. Link merupakan perkataan bahasa Inggeris yang merujuk dalam bahasa Melayu ialah pautan. Jadi penggunaan sebetulnya yang perlu ditulis iaitu pihak Tuan untuk mengisi pautan Google Form bagi tujuan penyediaan makanan. Okey, ini merupakan kesalahan bagi memo yang pertama. Kita pergi pula kepada ayat ataupun karangan yang telah ditulis secara rasmi dalam artikel yang dikeluarkan oleh Berita Harian, iaitu, cuba kita cari balik. Selain itu, anak watan ini akan obses dengan budaya yang ditonjolkan internet. Natijahnya, orang lain yang tidak bersalah menjadi mangsa mereka. Tidak heranlah kita menyaksikan kes melawan guru berzina bertumbuk bergaduh sehingga membunuh di kalangan remaja dipaparkan melalui media massa. Siapakah penghulunya? Adakah internet patut dipersalahkan? Dapat kita pastikan bahawa di dalam ayat ini terdapat satu kesalahan yang dapat kita pastikan, iaitu perkataan internet. Internet sepatutnya mempunyai satu i sahaja, namun di dalam ayat ini terdapat di dalam perkataan ini, dalam kata ini terdapat 2 i, dan sepatutnya perlu diperbaiki untuk memastikan perkataan itu disebutkan dengan betul. Okey, dapat kita lihat lagi di bawah, di perenggan yang ke bawah, iaitu, cuba kita baca balik. Seterusnya, akibat daripada penyalahgunaan internet. Penyalahgunaan sepatutnya berada
berdekatan antara satu sama lain, penyalahgunaan kerana perkataan tersebut asal daripada salah guna. Jadi penyalahgunaan ini perlulah dirapatkan menjadi salah guna. Okey. Seterusnya pula kita pergi lagi. Sekaligus menyekat pembangunan negara untuk melahirkan modal insan minda kelas pertama yang unggul. Bak kata pepatah Melayu, cubit paha kanan, paha kiri terasa juga. Natijahnya kemerosotan ekonomi memandu negara ke arah kemiskinan. Jadi tidak di dalam perenggan ayat-ayat di bawah ini tidak ada kesalahan seperti kesalahan tata bahasa dan ejaan dan sebagainya. Jadi kita pergi lagi. Adakah kita mempunyai lagi kesalahan-kesalahan tata bahasa? Jom kita baca. Nama negara yang gah di mata dunia tercela akibat daripada rakyatnya yang terperangkap oleh alam maya dan kerajaan gagal untuk melahirkan modal insan yang cemerlang seperti yang digariskan dalam wawasan 2020. Negara kita akan dipandang rendah oleh negara membangun lain jika hal sedemikian terus berleluasa. Okey. Di manakah kesalahan yang kita dapat lihat? Iaitu negara membangun lain. Perkataan ini adalah tidak gramatis dan sepatutnya ditambah lagi negara membangun yang lain ataupun negara-negara lain, iaitu menambahkan lagi kata ganda negara-negara membangun lain yang tidak sepatutnya untuk berada di belakang ayat kerana ayat itu tidak gramatis. Jadi kalau kita perhatikan lagi ayat di bawah ini sudah tidak ada kesalahan tata bahasa atau kesalahan ejaan. Jadi kita pergi pula kembali kepada memo yang terdapat di sini, iaitu memo pengosongan bilik kolej kediaman. Jadi jom kita baca. Sehubungan dengan itu, semua pelajar yang menginap di kolej kediaman dikehendaki mengosongkan bilik masing-masing dan menyerahkan kunci bilik kepada pejabat kolej kediaman sebelum atau pada 22 Disember 2024. Di manakah kesilapan atau kesalahan tata ejaan tata bahasa tersebut? Iaitu di kesalahan pejabat. Pejabat seharusnya ditulis secara huruf kecil kerana pejabat merupakan bukan kata nama khas. Jadi tidak boleh dibesarkan pada pertengahan ayat. Jadi pergi lagi kepada yang seterusnya. Okey. Kesalahan pada artikel rasmi dan juga berita-berita yang terdapat dalam internet iaitu kita pergi kepada satu berita yang telah dikeluarkan oleh berita nasional iaitu yang kali bernama tak guna bahasa Melayu dalam bahasa rasmi umpama tak hormat perlembagaan DBP. Tak guna tidak boleh digunakan kerana tak guna membawa maksud yang sangat tidak baik. Contohnya tak guna ini bawa maksud kamu tidak guna, mana kamu ini tidak dapat melakukan apa-apa kerja sekalipun. Jadi tak guna ini tidak boleh digunakan pada hadapan ayat dan tidak kena dengan konteks ayat yang ingin diberitahu oleh DBP. Jadi tak guna ini apakah yang sepatutnya diperbaiki ialah tidak menggunakan. Jadi cuba kita tukar balik ayat itu. Tidak menggunakan bahasa Melayu dalam rasmi umpama tidak hormat kepada perlembagaan DBP. Jadi itu untuk artikel yang pertama daripada bernama. Seterusnya kita pergi pula kepada yang kedua. Di manakah kesalahan lagi? Iaitu yang kedua, Perdana Menteri. Perdana Menteri seharusnya kata nama khas dan mesti dibesarkan M tersebut. Menjadikan Perdana Menteri. Jadi saya sudah perbaiki iaitu salah di sini Menteri M huruf kecil dan perlu diperbaiki dengan M huruf besar. Seterusnya pula yang terakhir bagi artikel ini iaitu menerusi berita TV3, media sebelum ini melaburkan proses perbincangan mengenai perpindahan kuil Dewi Sri Patra Kaliam yang terletak di atas tanah milik Jekyll. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Dr. Maimunah Muhammad Syarif dilaporkan berkata, di BKL berperanan menjadi pemudahcara dalam memastikan urusan perpindahan itu terletak di atas tanah swasta ke lokasi baru yang diselesaikan dengan baik. Jadi kesalahan yang terdapat di sini iaitu dilaporkan berkata. Dilaporkan ini sepatutnya tidak bolehlah kerana dilaporkan berkata sebenarnya membawa maksud yang sama sahaja. Jadi sama ada kita boleh membuang atau kita letakkan sekali. Dilaporkan berkata menjadi berkata sahaja ataupun dilaporkan di BKL. Jadi perlu dibuang satu perkataan tersebut untuk membawa makna yang lebih yang sama dan tidak
tidak lewah lah istilah dalam bahasa Melayunya. Setakat itu dulu untuk saya serahkan kepada pemetang seterusnya. Jadi seterusnya kita pergi pula kepada poster tersebut, iaitu kesalahan dari segi penggunaan kata tanya. Apa itu MySQL? Pengguguran partikekah dalam penggunaan istilah ini, perkataan ini adalah salah kerana pengguguran partikekah itu perlu berada di belakang ayat. Sebagai contoh, my seafood itu apa? Jadi apabila kita mahu meletakkan kata tanya itu di hadapan, perlu ada partikekah itu, iaitu apakah itu my seafood. Untuk kesalahan bagi poster ini pula ialah dari segi kesalahan dari segi ejaan. Hal ini demikian kerana ejaan dari segi buzzer tidak perlu menggunakan dua huruf A selepas huruf Z. Ejaan yang betul iaitu B-A-Z-A-R, buzzer. Untuk yang keempat iaitu kesalahan dari segi penggunaan kata majmuk itu sendiri. Hal ini demikian kerana penggunaan kata majmuk dikenal pasti ini di dalam poster ini meletakkan kedudukan yang rapat. Jadinya penggunaan kata majmuk dikenal pasti ini merupakan kata majmuk rangkai bebas, bukan kata majmuk mantap. Perlu rangkai bebas ini perlu dijarakkan untuk penggunaan yang betul, iaitu dikenal pasti mempunyai jarak di bahagian tengah itu. Akhir sekali, untuk kesalahan poster rasmi ini adalah penggunaan perkataan makanan lebihan. Mengapa makanan lebihan ini salah? Okey, yang pertama kita kena faham iaitu lebihan ini merupakan penerang bagi kata adjektif, manakala makanan ini merupakan penerang bagi kata nama. Jadinya perlu kita meletakkan lebihan itu ke belakang dan makanan ini ke depan. Hari ini saya berpandukan kepada pengecualian hukun DM. Apabila kita mahu menggunakan penggunaan makanan lebihan ini, perlu buang imbuhan an di belakang, iaitu makanan lebih. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, kesimpulan untuk hari ni? Ya, boleh. Baiklah, konklusinya, sebagai seorang penutur bahasa Melayu, kita hendaklah menggunakan penggunaan bahasa Melayu yang betul supaya penggunaan bahasa ini dapat digunakan oleh generasi akan datang dengan tepat sekali. Sebelum tu, mari sama-sama kita mendengar serangkap pantun. Pemburu pulang dengan riangnya dapat menghambat si anak dosa. Berjuang guru dengan ilmunya untuk menobat si anak bangsa. Sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.